Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab bimbingan fardu ain lengkap. Mana ni di muka surat 160 nombor 7. Bab benda ni. Baik. Kita masih lagi dalam bab makruh semayang. Yang ketujuh dia kata solat dengan bercekak pinggang. Maksudnya ialah seorang yang solat sementara kedua-dua tangannya bercekak. Yang ini diletakkan di pinggangnya. Perkara yang makruh dalam solat. Ini sambungan lah. Bulan lepas. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Siapa buat tidak berdosa. Siapa tak buat molek. Mana molek tak buat. Orang yang buat tu tak molek. Tapi tak molek tak sampai berdosa. Okey? Dan mana ada orang semayang cekak pinggang? Cekak pinggang gini ya. Ada? Ada jumpa? Tak ada. Jadi berlaku di zaman dahulu. Jadi tak semua yang ada dalam hadis itu berlaku di zaman kita. Jadi dia masih kekal dalam hadis. Dia kekal, dia akan disebut oleh ulama sampai bila-bila pun. Walaupun benda itu tak berlaku lagi. Sebab tu contohnya dalam kitab fiqh, kitab hadis sebut sama bab hamba sahaya. Padahal hamba saya itu tak ada lama dah. Kerana dia dikira syariat. Baik. Cekak pinggang ni tak ada kita jumpa lagi mana-mana semayang pun dalam Malaysia ni. Cekak pinggang ni tak ada. Cekak pinggang ni orang duduk macam gupso nak marah ke murid-murid. Kenapa? Kerana Allah tidak suka kelakuan seperti itu. Maka Nabi kata semayang macam aku buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam kamu tahu dan kamu tengok yang aku lakukan. Jadi Nabi letak tangan bukan cekak pinggang. Sumaya da'ul yumna 'alal yusra. Kemudian Nabi letakkan tangan kanan lepas takbir atas tangan kiri. Allahu akbar, tak gini. Bukan beginilah. Tapi kadang-kadang benda yang lama dah dilarang, tak ada lama ada balik. Ada tak? Contoh. Zaman Nabi dilarang bercakap masa semayang. 1400 tahun tak ada. Sekarang ada balik. Orang tengok semayang cakap. Nak tengok pergi Mekah. Bukan serema lah. Dia boleh cakap telefon. Tengok semayang. Orang skor dia. Dia boleh akak. Dia tengok semayang. Bombay. Orang wakak. Letak ke bawah wakak. Jadi zaman Nabi berlaku. Nabi kata, inna hadhihi solat la yasluhu fi syai'un min kalamin nas. Semayang ni tak patut ada cakapan manusia di dalam. Tak patut. Lepas tu berhenti cakap siapa zaman kita ada balik. Jadi mungkin cakap pinggang ni ada balik bila-bila. Tu makruh. Jadi siapa yang bila disebut makruh, siapa yang buat juga dak atas semayang. Tapi tak molek. Nampak? Tak molek. Dia benda yang tak molek ni kadang-kadang kita buat berjaya. Tapi kita kena jaga juga. Sebab agama ni agama molek. Yang mendidik kita menjadi molek. Contohnya kalau mak kita suruh hantar kita golek dengan kaki. Siapa tak nyo kat mak kita? Siapa kau? Tapi tak molek. Dengan kita hantar dengan tangan. Dengan tangan tu Islam. Dengan kaki tu manusia. Yang belum dapat. Perintah agama. Baik. Yang ke-8 memberi isyarat dengan tangan. Seorang yang sedang solat kurang baik baginya memberi isyarat dengan tangannya. Kecuali isyarat menjawab salam, isyarat yang terpaksa dan isyarat menegur imam. Baik. Isyarat ni apa maksud? Isyarat ni makna segala kelakuan perbuatan untuk berkomunikasi dengan orang lain tidak menggunakan percakapan. Itu isyarat. Faham tak? Isyarat ialah berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan percakapan. Faham lagi? Contoh, kita sapa dekat lap sipang tukku, sipang pak tu, ada lampu merah, hijau dan kuning. Itu isyarat.
Dia seolah-olah berkomunikasi dengan kita, jangan bergerak, berhenti. Bila kalau dia keluar lampu merah, kita panggil isyarat. Lepas tu panggil lampu isyarat. Nampak? Lampu isyarat. Bahasa bakulah. Kalau Terengganu api lak. Siapa kat api lak tu masuk kiri. Betul tak? Itu bahasa Terengganu. Nampak? Siapa tak erti api lak bukan orang Terengganu. Orang Republik Kongo. Dia macam dia cakap dengan kita. Jalan. Hijau maknanya dia seolah dia kata jalan, jalan. Kuning, jaga-jaga. Seolah-olah dia bercakap. Itu panggil isyarat. Lepas tu ada tak kalau kita tengok hotel berita tepi tu, orang buat bahasa isyarat. Dia berkomunikasi dengan penonton, tapi tidak menggunakan suara. Itu panggil isyarat. Okey? Papang isyarat, lampu isyarat, tangan isyarat. Tak? Bahasa isyarat, bahasa je kau, tapi tidak ada lafaz yang tidak bersuara. Tapi dia, orang tengok orang faham. Ada lima isyarat ni banyak, dia 300 lebih. Kalau orang tanya orang bisu, tahu lah, kita tak bisu. Lebih 5 ni, seluruh dunia tahu. Walaupun tak bisu. Yang pertama, seluruh dunia tahu. Mungkin Afrika ke, mungkin Uruguay ke. Gini tahu tak? Mana molek? Betul tak? Nombor 1. Nombor 2, anggur. Nampak? Nombor 2. Nombor 3, geleng. Tu, geleng kepala. Orang asli ke, orang bandar ke, orang ulu kampung, geleng faham tak? Lambu. 3. Yang keempat, Kang. Ni. Seluruh dunia tahu. Anak bini kita memang pasal bab ni. Faham lagi. Kalau hak ni pun tak tahu, mari yang kelima ni. Faham ni 5 ni paling popular lah. Itu semua isyarat. Baik. Dalam semayang makruh isyarat. Tu yang nak khabar. Faham lagi? Melainkan ketika perlu. Contoh kita tengok semayang, mari Assalamualaikum. Dia kat angang itu. Tengok semayang, Assalamualaikum. Dia ingat ke kita duduk diri saja, duduk tikak? Buat gitu. Itu isyarat lah mana aku tengok solat. Okey? Lagi, orang nak melitah. Orang nak melitah, kita tengok semayang. Sunat buat tangan gini. Dia nak litah. Sunat. Isyarat tu. Kalau jangan lalu, tu batal semayang. Nak berkata-kata, tapi kita communicate dengan tangan. Jadi orang yang nak lalu tu berhenti. Faham tak? Jangan Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Jadi kalau isyarat, nampak tengok semayang, tengok semayang, anak dia nak ambil fitih lah kocek, ayah nak pergi beli aiskrim. Nampak anak dia tengok tak payah ayah buat. Itu makruh. Faham? Perbuatan yang sedikit tidak membatalkan semayang, tapi bukan keperluan solat, makruh. Faham lagi? Kalau perbuatan yang banyak, batal lah. Itu panggil perbuatan yang sedikit. Yang ke-9, mengira askar. Askar ni pula ni. Maksudnya seorang komandan tidak baik mengira askarnya ketika solat. Ini kisah berlaku dalam peperangan zaman Rasulullah. Dan Nabi tegang, Jami pesan, sahabat pesan, jangan kalau jadi komandan, tengah semayang ketika dalam peperangan, jangan hitung tentera. Ni tak berlaku di zaman kita lah. Kita bilang benda lain. Betul tak? Kita duduk bilang benda lain. Tengok batu, duduk tengok dalam masjid lah. Kata pergi di masjid, dia tengok tak masjid hebat-hebat. Bukan hebat tu kerana jemaah tu ramai, lawa-lawa dia pun hiasan depan masjid. Menghias masjid berlebih-lebihan itu makruh. Bukan marah. Sedikit itu harus. Jangan berlebih-lebihan. Sehingga ulama ada yang beri pandangan kalau kita nak hias masjid, sebelah kanan dan kiri atau belakang. Bukan di depan pandangan orang yang semayang. Kerana orang semayang dia tengok, dia kata lawa, moleknya, comelnya. Faham? Jadi biar di tepi. Bila tengok ayat-ayat Quran, di tepi. Bukan haram. Ulama tak kata haram buat depan. Tapi kurang elok. Nampak? Ada setengah masjid, TV tu gerak masa semayang. Ada kan?
Nah, malam esok Ustaz Wen, malam lusa Ustaz Usuk. Ustaz Usuk ni, itu tengah mayang. Nampak ni? Ni aku kenal. Masalah. Tu je. Jadi kalau lain kali kalau kita jadi AJK masjid, nak ada jenis jalan-jalan tu, masa semayang tutup lah. Pak gelak kejap. Tak. Benda-benda ni nak jaga. Jangan banyak sangat letak ayat-ayat Quran di depan masjid. Itu pandangan ulama' lah. Buat tepi-tepi. Biar kita lebih mirip kepada sunnah. Bukan kita nak kata tak haram dah. Yang ke-10, memberi isyarat dengan tangan. Ada orang dia tengok pakaian orang depan. Itu imam, Pak. Kayak pelekat gajah duduk. Semalam gajah berdiri. Kayak pelekat tu imam. Hijau ada leh hitam pula tepi gitu cari mana ni. Bang, kita banyak. Aqimis salata li zikri. Dirikan semayang supaya hatimu ingat kepada Allah. Nampak? Jadi makruh kita duduk main bilang-bilang lagu ni. Kalau bilang yang disuruh, harus. Bilang benda yang disuruh. Rakaat, tasbih. Semayang tasbih, 300 tasbih. Satu rakaat 75 kali. Dia pun bilang, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Dia bilang ni. Faham lagi? Itu membilang juga, tapi hal semayang harus. Tidak semayang, bukan semayang. Semayang ni tak ajegi masjid besar-besar. Dia bilang spekar. Faham spekar dia. Faham lagi nak? Muhajir bilang gitu. Aku kata tak. Yang ke-10, memberi syarat dengan tangan ketika mengucap salam. Jadi kalau kita salam, tak payah beri gerakan tangan. Maksudnya orang yang beri salam pada akhir solatnya, kemudian mengiringi ucapan salam itu dengan gerakan tangan ke atas, ataupun membalikkan tangan itu dan sebagainya. Pernah berlaku di zaman dulu, jenis misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada dalam sunnah. Okay? Makruh lagu tu. Dia ikut. Macam kita ni angguk. Tunduk boleh, tunduk. Angguk tu tak ada. Ada kan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada angguk gitu. Muat kau itu. Leni tak buat. Hangguk tu tak ada dalam kitab. Jadi makruh, bukan batal, bukan haram, makruh. Kenapa? Kerana kama raaitumuni usolli. Sallu, semayanglah kamu seperti mana yang aku semayang. Jadi yang setakat mana yang kita dapat hadis itu sampai kepada kita, kita follow, kita ikut. Yang tak ada hadis, ulama beri pandangan, kita ikut. Faham lagi? Cakap. Kita nak tambah-tambah tak payah. Ada orang dia suka lain pada orang lain. Suka lain. Kalau ada kabur black-black kan, dia nak selalu. Dia juga perangai lagu tu. Jadi hangguk tu, tunduk tu ada. Dalam makam sufi orang tasawuf, dia semayang tunduk. Jadi tak ada akak kepala. Daripada awal dia semayang, pada dia tunduk gitu dah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tunduk. Tunduk boleh. Okay, tanda khudhu', tanda hina diri. Hukumnya harus. Macam orang semayang tak akapiah. Kata ulama, kalau dia pakai akapiah tu kerana rendah diri kepada Allah, rasa hina diri kepada Allah, harus. Tapi kalau piah dia malah nak pakai, makruh kata setengah ulama. Okay, tapi bukan haram. Ada orang ngajar tu dua ni, dia kata haram orang lelaki tak akapiah. Tak betul. Jangan kata gitu. Ulama kata sunat bukan haram. Haram kau puang tak akan tudung. Betul. Yang ke-11, membuka mulut ketika menguak di dalam solat. Semayang, tak semayang, nguak belaka. Kalau menguak, hukumnya harus. Tahan menguak, hukumnya sunat. Buka mulut, makruh. Lebih luah, lebih makruh. Muak beledi, asyadul karahah.
Nampak kata ulama. Kerana apa? Kerana Nabi tak suka, Allah pun tak suka. Oleh kerana itu, kalau tengah semayang ataupun di luar semayang, sunat kita letak tangan atas mulut. Walaupun mulut tutup. Jadi bila kita menguak, kat mana yang dikatakan makruh? Menguak itu perbuatan yang iktirar. Yang tak boleh kita tentukan masanya bila. Dia perbuatan manusia ada dua. Satu dipanggil perbuatan ikhtiar. Ikhtiariah. Yang kita boleh usaha, boleh start, boleh mula, boleh berhenti, boleh sambung, boleh delay, boleh rancang. Itu perbuatan ikhtiar dia panggil. Contoh, angkat tangan. Kita boleh tak pukul 10 malam lagi, angkat tangan 3 kali? Boleh kan? Boleh kita rancang. Okay? Satu lagi perbuatan manusia dipanggil perbuatan iktirar. Yang kita tak boleh rancang. Contoh, bersin. Boleh tak bersin rancang? Malam ni saya akan live bersin 3 kali pukul 8. Boleh? Mana boleh? Nampak? Terbelahak. Nguak. Malam ini jangan lupa saya live pukul 10. Tepat 10.19 minit saya menguak 2 kali. Boleh? Mana boleh? Mulakan mu scam, mu tipu. Faham? Kenapa? Menguak itu iktirar. Sampai masa dia menguak. Maka menguak itu sampai masa harus. Bila kita tengok dalam kitab-kitab ulama' dia kata dan makruh menguak. Kena faham baik. Bukan masa sampai bila menguak jadi makruh. Tidak. Maksudnya kita jaga jangan bagi. Kita biarkan menguak itu sampai teranga mulut-mulut. Itu yang makruh. Jadi sampai masa kita menguak, kita tahan. Tahan dengan 2 cara. Pertama, kita tutup rahang mulut kita, jangan bagi terbuka. Hukumnya sunat. Dan yang kedua, kita ambil tangan, kita letak atas mulut. Hukumnya sunat. Nabi kata, iza tasa'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi fa inna syaitan yadkhulu aw kama qala. Maka barang siapa yang menguak, maka letaklah tangannya pada mulutnya. Kerana sungguhnya syaitan hendak masuk pada ketika itu. Nampak? Jadi kata ulama, kalau disuruh tutup mulut itu di luar semayang, dalam semayang lebih lagi disuruh. Nampak? Kerana bila masuk syaitan, maka melalaikan kita daripada solat. Itu saja. Bukan jadi gila, nguak dah tutup mulut. Sunat. Yang ke-12, menahan buang air dan menahan lapar. Dia tak mau makan lagi, perut lapar, semayang dulu. Ini makruh. Nabi kata kalau kamu nak makan, kemudian orang iqamat, dudukkan makan. Tapi jangan hari-hari, tak hari sejik, berapa nak makan. Faham? Jadi itulah hari itu dihidangkan makanan, kita baru nak makan, perut rasa lapar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergi iqamat dah. Maka lambat tak apa semayang, makan dulu. Kenapa makan dulu? Padahal semayang lebih besar daripada makan. Kerana semayang lebih besar daripada makan dah, maka kita makan dulu. Itu hikmah ni. Sebab tujuan semayang ingat kepada siapa? Allah. Kalau kita tinggalkan makan, terus semayang, ingat ke siapa? Ingat ke makanan. Nampak tak? Jadi biar selesai dulu hati kita, lega molek dah, barulah kita akad takbir, mudah ingat kepada Allah. Begitu juga dia kata, tahan buang air. Kita nak orang qamah Allah Akbar. Mesti nak begok dah pula. Lagi kasi nak kecingnya pula. Jangan bangun masuk dalam saf. Pergi buang air dulu. Itu maksudnya. Makruh. Pergi masuk ke dalam sembahyang Allah Akbar makruh. Kenapa? Kerana hati nak buang air. Nampak? Yang ketiga, memandang pada sesuatu yang melalaikan kita dalam solat seperti gambar, hiasan, sejadah dan seumpamanya. Makruh tengok benda apa hak lalai. Yang melalaikan kita itu ada pada sejadah. Contoh, sejadah tu ada gambar. Contohlah gambar tu, orang ke duduk tawaf atas Kaabah. Kita duduk tengok comel pulaknya buat Kaabah. Pandainya buat. Itu melalaikan. Berarti kalau boleh lain kali, kalau kita nak wakaf, nak sedekah, nak hadiah sejadah ke masjid, balasah mana pun, yang plain. Jangan yang banyak warna-warni sangat. Okey? Kalau boleh, kalau ada bentuk saja, outline tu saja sudah bentuk masjid dan dia satu warna.
Kelabu-kelabu. Merah-merah. Ya tak? Dia lebih elok begitu. Okey? Tusa kadang-kadang duduk di lasir. Nabi SAW satu hari singgah semayang di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pula baru beli kain lasir daripada pasar. Ada disulam gambar burung. Zaman dulu bukan lawa macam ni, burung disulam pada kain, nampak bentuk burung. Jadi lepas semayang merah muka Nabi. Nabi panggil Rama, ambil tu mana lasir ni? Kata beli pasar, buang. Aku semayang di kaca, jadi tak ingat ke Tuhan. Jadi gambar ini mengganggu aku dalam semayang. Itu maksudnya bukan kena laknat, bukan. Faham lagi? Aku depok mau tengok. Jadi kita tengok di mana? Tengok di kapet, tengok di dinding, tengok di kain lasir, tengok gambar-gambar di dinding perhiasan. Jadi kalau buat surau, buat masjid tu jasahlah banyak sangat perhiasan di hadapan. Okey? Tapi jangan pergi marah pula masjid orang. Bagian masjid kita gigi. Kita buat biar lebih baik. Betul tak? Kan pergi balong orang pula bola Facebook tak pakar lagi. Aku kata dah. Biarlah. Karamat. Tengok di baju orang, ada baju ni paling banyak di baju orang. Nampak tak? Tak duduk depan. Allah ni kejam mata. Allahu Akbar. Buka. Walanum. Nampak tengok depan. Musim-musim politik ni. Biar gambar-gambar Tok Guru pun usah pakai. Kenapa? Kerana itu di luar solat. Okey, dalam solat kita pakai tadi ada gambar baju Tok Guru ke baju apa, dah masuk solat, kita masuk sarung, masuk kutas sarung keluar. Kat lagi habis solat buka pula beres tu. Biar play, biar jadi kita faham hukum hakam. Tak? Tulisan yang kecil-kecil yang sukar dibaca harus halus-halus. Nak cerita kadang-kadang ni akan letak lirik lagu ni. Saya pernah jumpa dah lirik lagu semayang, lirik lagu. Lirik lagu nak jumpa. Lirik lagu lah. Daripada A sampai ke Z lirik lagu. Aku cinta kepadamu. Kita baca jadi bodoh gitu kita baca. Tengah solat tak. Jadi bukan nak kata lirik tu haram. Jangan di dalam solat. Makruh. Okey? Yang ke-14, menutup mulut dan menurunkan kain hingga tercecah ke lantai kecuali bagi kaum perempuan. Baik. Tutup mulut mana? Dah ada dulu berlaku di semayang, diikat mulut dia dengan kain. Ni orang Arab lah. Orang Arab. Kita tak ada buat lagu tu, tutup mulut. Okey? Hukumnya tak berlaku dah sekarang. Tapi siapa yang sengaja tutup mulut, ambil kain ke apa, tutup mulut, makruh. Tutup mulut kerana menguap, sunnah Nabi suruh. Begitu juga kalau pakai jubah, jangan jubah tu seleret atas tanah. Makruh. Faham lagi? Dan isbal mana pula? Isbal ni haram. Isbal dengan labuh apa beza? Lain. Tak ada kena-mengena. Yang haram isbal. Yang pakai labuh tidak haram. Pakai labuh makruh seleret tanah. Okey? Isbal yang haram tu ialah sengaja memakai pakaian yang lebar-lebar, yang berceleret di atas tanah, tanda dia itu seorang yang kaya, tujuan menghina orang miskin. Itu haram. Okey? Dalam api neraka Nabi kata. Okey? Kerana itulah pakaian pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah ketika ramai orang-orang Islam yang apa kedana memeluk Islam, mereka nganjing dengan orang-orang Islam yang miskin, mereka pakai pakaian yang seleret tanah. Hak jenis macam raja-raja, ekor beleret tu. Faham? Itu makruh. Okey? Makruh tu tak ada niat menyombongkan diri lah. Tapi kalau dah niat menyombongkan diri, walaupun pakai sunnah sekalipun, haram. Dia pakai sunnah, pakai sekat, pakai piyah, niat menyombongkan diri, pakai piyah, haram. Pakai serban, menyombongkan diri, haram. Apa makna menyombongkan diri? Menghina orang lain. Haram juga. Okey?
Yang ke-15, solat dalam keadaan mengantuk. Mengantuk ni dia muqaddimah bagi naum. Muqaddimah bagi tidur. Nah, wala la ta'khudhu sinatun wala naum. Ayat kursi. Allah ni bukan kata tidur, mengantuk pun tak. Nah, jadi kita mengantuk. Nah, bila mengantuk, sunat tidur dulu. Kita mengantuk sembahyang juga makruh. Tetapi bila tu? Tidur dulu. Waktu masih panjang. Kalau waktu sudah di hujung, kena sembahyang juga. Basuh muka, sembahyang. Kenapa? Kerana boleh jadi bila kita mengantuk, sembahyang kita salah. Ni kita selama ni banyak tak salah sembahyang. Banyak tak mengantuk pun, salah juga. Lagi, apa lagi kalau mengantuk? Lain yang kita nak baca, lain yang kita sebut. Duduk tahiyat baca kuliah ayyuhal kafirun. Faham? Syiah pun tak baca dalam tahiyat. Faham tak? Berat pada Wahhabi lagi. 16, makruh membunyikan ruas tangan ketika solat. Wak bunyi tangan. Wak kan ni? Wak ketak-ketak dah. Ada juga. Ada zaman dulu wak ni wak. Ni wak ni. Bunyi kan tu? Nah, ketak-ketak. Dulu masa budak-budak saya buat gini, 500 meter tengok. Zaman dulu. Dan ni dah pandai dah. Buat ketak-ketak repih. Jadi semayang. Atau duduk tahiyat. Atau nunggu tu imam duduk baca panjang. Jadi main jari dia ketak. Faham lagi? Ketak. Itu. Faham lagi? Itu semua makruh. Yang ke-17, memejamkan mata. Sebagian ulama' memakruhkannya, manakala sebagian lagi membolehkannya. Pejam mata. Kalau Terengganu, kejam. Itu hebat Terengganu, kejam. Faham lagi? Padahal kejam tu makna lain. Kejam tu makna tak patut. Macam nak naik minyak. Itu kejam. Tapi Terengganu ni, kejam tu makna pejam. Bahasa betul, PE. Betul tak? Tapi Terengganu KE. Acu kejam mata. Temu Terengganu tu. Kalau acu pejam. Pejam kan. Pejam Kuantan. Faham? Kejam. Tu Terengganu. Okey? Jadi pejam mata tu makruh. Bila? Sengaja. Kenapa makruh? Kerana ketika kita semayang, Nabi tidak pejam mata. Nabi suruh tengok apa? Tempat sujud. Dan dalam hadis Nabi memandang ke tempat sujud dan pada jari ketika tasyahud. Tahiyat awal Nabi tengok jari, tahiyat akhir Nabi tengok jari, lain pada tahiyat awal, lain pada tahiyat akhir Nabi tengok tempat sujud. Tiba-tiba kita pergi kejam, makruh. Makruh ni apa? Jumhur ulama, majority. Okey? Majority. Majority mana? Maliki, Hanafi dan Hambali. Ada pun mazhab Syafi'i, ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan makruh, satu lagi membolehkan. Apa dia boleh? Kalau kita buka mata tak pejam, maka lalai. Bila kita pejam, khusyuk. Baik pejam. Kerana khusyuk lebih baik daripada buka mata. Nampak? Kerana tujuan untuk khusyuk itu lebih tinggi. Tetapi solat yang ke-18, makruh tetap solat di tempat yang tertentu dalam masjid. Maksudnya bila seorang solat di masjid, maka dia tetap duduk di barisan hadapan sebelah kiri sekali atau sebaliknya kanan sekali, sehingga tidak pernah berpindah ke tempat lain di dalam masjid yang sama. Ini pernah berlaku. Apa dia? Kita duduk tempat yang sama ketika solat. Contoh kita mari Surau Esah ni, dia duduk ujung tu sama. Pagi tak di ujung tu, mari ujung tu, tarpah duduk ujung, dia ambil tempat di situ. Makruh. Ini pandangan ulama. Bukan haram, makruh. Kerana apa? Kerana kita kekurangan saksi pada hari akhirat. Setiap tempat yang kita sujud, sini akan mengaku depan Allah, kita pernah sujud kepadamu ya Allah. Kita sujud pula kaki di sana akan mengaku depan Allah, kita sudah sujud kepada Allah. Jadi banyak tempat kita sujud, lebih banyak saksi kita di akhirat. Itu saja. Okey? Kena faham waktu. Soalan seterusnya. Soalan pula. Sabda Nabi SAW, Naha Rasulullah SAW anin
naqratil ghurab wa iftirashi sab'a wa an yuwattina ar-rajulu al-makana fil masjidi kama yuwattinu al-ba'iru. Rasulullah SAW menegah seorang rokok dan sujud seperti catukan burung gagak. Apa maknanya? Nabi larang kita sujud macam burung makan padi, ayam makan padi. Ada hadis kata, wala tangkut nakra, jangan kamu sujud seperti ayam makan. Tup, tup, laju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, laju. Biarlah. Allahu Akbar. Sumarjun hatta tatma'inna sajida. Kemudian kamu lakukan sujud sampai kamu benar-benar tamakninah di dalam sujud. Semarpak. Kemudian daripada sudah tamakninah, irpak, baru kamu angkat. Makruh seperti burung. Laju sangat. Kemudian dan Nabi menegah pula duduk seperti duduk binatang buah dalam solat. Waqtirashi sab'an. Artinya duduk seperti binatang. Mana? Macam rima duduk tunggu mangsa. Okey? Duduk ngita. Duduk iftirash, molek-molek. Duduk molek iftirash. Ada tangan molek. Jangan duduk junga gitu. Macam rima duduk tunggu, usaha nak ladu. Faham? Wa an yuwattina ar-rajulul makana fil masjidi. Dan bahawa jangan tetap seorang laki-laki akan satu tempat fil masjid. Kama yuwattinul ba'ir. Seperti mana apa benda yang dilakukan pada tempat tidurnya. Apa maksudnya? Maksudnya unta yang duduk pada tempat yang sama di dalam kandang. Jadi Nabi kata, dan janganlah kamu duduk ke tempat yang sama semayang seperti unta yang duduk tidur dalam kandang. Situ semua tidur. Dah. Jadi biarlah banyak tempat unta, dia tak ada masalah. Dia tidak jadi saksi apa-apa. Kita sujud ni, mari sini Tianung kita sujud, Tianung jadi saksi. Pergi Kuala Lumpur kita sujud, Kuala Lumpur jadi saksi. Biar banyak tempat sujud. Batu sunat kita beralih sedikit lepas semayang. Bukan banyak. Bila boleh beralih? Kalau ada keluasan. Kalau ada gerak belakang orang, semayang sunat situ juga lah, tak ada masalah. Bukan wajib pun. Ni nak tolak ke orang. Nak duduk kat sebelah. Tak payahlah. Kita beralih tadi ketika ada kelapangan. Pas semayang, kan kita bangun nak main sunat. Kalau kita semayang tempat yang sama, harus. Sunat kita sujud di sebelah kanan. Sejekal ya, bukan 2 kilometer. Ni lagi tak kena, waktu tak kena. Belanggon depan, kapong, mati situ. Faham? Dah, tak payah, sikit Sama ada undur di belakang satu sah, atau ke depan satu sah, atau ke kanan satu langkah, atau ke kiri satu langkah. Sudah dikira tempat yang lain. Okey? Waktu yang dimakruhkan solat padanya. Ada pun waktu yang makruh mengerjakan solat padanya ada ketika matahari akan terbit, ketika matahari akan terbenam, ketika matahari sedang berada di puncak kepala, selesai melakukan solat subuh, selesai menunaikan solat asar. Baik. Waktu yang dilarang solat. Ada 5. Okey? Ada 5. Pertama, waktu matahari sedang terbit, sunrise. Kedua, matahari sedang terbenam, sunset, sedang tenggelam. Ketiga, matahari betul-betul tegak atas kepala. Ketiga, istiwa dipanggil, tengah-tengah. Keempat, ba'dal asri, lepas sembahyang asar. Kelima, ba'dal subhi, lepas sembahyang subuh. Tengok dia kata, solat yang dimakruhkan pada waktu tersebut ialah solat sunat mutlak. Solat sunat yang tidak ada sebab, tidak ada waktu. Kalau ada sebab, tidak dilarang. Contoh, lepas pada kita sembahyang asar, dah, okey, lepas sembahyang asar, kita pergi masuk dalam masjid. Okey? Nak masuk dalam masjid. Contoh kita pergi pukul 5. Tadi asar sembahyang pukul 4.30. Kita pukul 6 pergi pula masjid. Maka sunat tahiyat masjid. Kenapa? Kerana itu bukan saja-saja sunat. Sunat yang ada sebab. Sebab apa sunat? Sebab masuk ke dalam masjid. Itu tak dilarang lah. Okey? Begitu juga dengan solat qadha. Kita bangun subuh matahari sedang terbit. Kita sembahyang masa tu tak ada masalah. Yang kata dilarang tu sengaja tunggu matahari tengah terbit, masa itulah dia nak sembahyang. Itu yang dilarang. Okey. Sekiranya seorang itu melakukan solat fardu yang terlambat, dia mengerjakannya pada waktunya kerana sesuatu uzur yang dibenarkan syarak,
seperti terlupa, tertidur, terhalang dan sebagainya, tidak makruh mereka melakukan solat pada waktu itu. Sebab waktu solat bagi orang yang terlupa ialah bila dia sudah ingat. Manakala bagi orang yang tertidur, apabila dia sudah terbangun dari tidurnya. Baik. Sebut waktu yang dilarang 5 ni tak termasuk semayang wajib. Semayang wajib tak termasuk. Contoh semayang wajib, kita belum semayang. Okey? Contoh kita belum semayang, kita bangun matahari sedang terbit. Atau kita tertidur belum lagi semayang asar. Kita bangun matahari sedang tenggelam, sunset. Kita pun semayang asar ketika itu, tidak terlarang. Nah, sebab apa? Sebab kalau qadha terasa kata yang wajib, yang sunat pun boleh pada waktu lepas asar, lepas subuh. Waktu semayang subuh, ada tak selepas? Ba'diyah ada tak? Tak ada. Yang ada sebelum. Bila sebelum dia panggil sunat subuh atau sunat fajar. Nah, seorang laki-laki dalam kitab Sunan Abi Daud, lepas semayang subuh, dia pergi bangun semayang sunat. Orang lelaki seorang. Lepas semayang subuh, dia berdiri. Allahu Akbar, semayang 2 rakaat. Nabi tengok. Dan Nabi tu imam. Nabi tengok. Nah, habis semayang, dipanggil. Nabi panggil. Dia kata, mu semayang dia 2 rakaat. Lepas semayang subuh. Dia kata, tadi semayang sunat tak dang. Sebab semayang subuh dah mula. Pasal kata Nabi. Lalu Nabi pun diam. Apa maknanya? Harus. Faham lagi? Ingat dah kalau dengar dalam hadis sakatan Nabi, Nabi diam, makna boleh. Nabi pun faham dah. Faham lagi? Bahawa dia ni tadi tak dah nak semayang sunat subuh. Faham? Apa tu kadang-kadang kita nak semayang sunat subuh. Betul tak? Kita sapa dalam sejid wa qam Allahu Akbar. Tak dah. Dah buat rugi. Lepas semayang subuh boleh. Tapi lah ni bahaya, kita lepas semayang subuh kita bangun ada orang ambil gambar. Adalah TikTok kan. Wahabi. Faham lagi? Syiah. Nampak? Mama Rupron. Faham? Dan kalau ramai tak belajar, rupanya boleh. Okey? Boleh. Tak payah niat qadha lah, jadi qadha dah. Kerana bukan tempat dia dah. Di tempat dia sebelum. Okey? Itu sunat. Nampak? Padahal Nabi sendiri kata, la salata ba'da subhi. Tidak ada solat lepas subuh. Faham? Tiba-tiba jelas laki-laki ni pergi solat lepas subuh. Apa pergi solat? Rakaat lepas subuh. Lepas subuh tak ada sunat. Seolah-olah begitulah. Dia kata tadi aku tidak sempat semayang sunat subuh. Pasal kata Rasulullah. Dalam riwayat tu dia, Nabi terdiam. Tak kata apa. Mana? Takrir dia panggil. Kebenaran daripada Nabi. Mana benda tu betul. Boleh ya? Okey, mana? Kalau gitu boleh. Maksudnya begitu, seolah-olah begitu. Dan Nabi kata, la salata ba'da subhi, tidak ada solat lepas subuh. Wala salata ba'da al-asri, tidak ada solat lepas asar. Itu hadis. Ni berlaku tak semayang lepas subuh? Berlaku. Kenapa Nabi benar? Nabi kata tak ada solat lepas subuh. Jadi kita baca sendiri, tengok dalam Facebook, buat hukum lagi, jadi mufti lagi. Itu jadi pening pada ni, macam-macam hukum keluar. Betul tak? Talaki mengaji, dia ada syarah dia. Kalau sahih tu sahih Bukhari, tengok Fathul Bari, tengok Umdatul Qari, tengok Irsyadus Sari. Itu ulama-ulama besar belaka yang gini hafal ratus ribu hadis, mereka syarahkan maksud. Baru tak lagi. Nampak? Kalau Sunan Abu Dawud misalnya, tengok Aunul Ma'bud, syarah daripada ulama Imam Az-Zabidi. Dah habis dihurai apa maksud ni, apa maksud kalimah ni, apa maksud titik sini, kenapa ada lebih pula koma sini. Faham lagi? Ada maksud belaka. Kita tak tengok mata dalam Facebook. Aku faham. Faham lagi? Orang lelah mengaji mustalah hadis tu pondok 7-8 tahun duduk mengapa. Betul tak? Kita tak kamu orang tengok, faham. Baik. Aku rasa Imam Syafi'i tak tepat masalah ni. Mueja Jawi pun berterabur. Faham tak lagi? Ada pula imam tak tepat. Buk ingat imam surat ke apa? Kemudian pula Nabi kata la solat ba'da al-asri. Itu hadis lah. Tidak ada solat lepas asar. 3 lagi hadis yang lain. Dalam Subulus Salam, dalam Bulughul Maram, dalam Nailul Awtar disebut. Okey?
dalam Azkar Imam Nawawi pun ada sebut. Okey? Larangan-larangan sembahyang pada 3 waktu. Pertama, matahari tengah terbit, matahari tegak atas kepala, matahari tengah terbenam. Hadis yang lain. 2 hadis ni lain pula. 3 campur 2 jadi 5 lah. Larangannya, la salata ba'da subhi wala salata ba'da al-asri. Tidak ada solat lepas subuh, tidak ada solat lepas asar. Tiba-tiba laki-laki ni pergi solat. Rupanya dia solat hak sebelum subuh. Lepas tu Nabi diam. Jadi maksud Nabi kata tidak ada solat lepas subuh ialah tidak ada solat sunat lepas subuh. Seperti adanya solat sunat selepas zuhur, lepas isya. Lepas zuhur ada tak solat sunat? Ada. Ada pun subuh tak ada solat sunat lepas subuh. Itu maksudnya. Ada pun solat lain yang mu tertinggal boleh buat. Tak termasuk dalam sabda Nabi. Faham lagi? Baik, Nabi kata pula wala salata ba'dal asri. Tidak ada solat lepas asar. Pada satu hari Nabi terluput semayang ba'diyah zuhur. Riwayat yang paling banyaknya menyebut ba'diyah zuhur. Ada satu riwayat qabliyah zuhur. Jadi yang kuatnya Nabi tertinggal semayang zuhur selepas. Faham lagi? Lepas zuhur kan ada semayang sunat. Panggil ba'diyah zuhur. Okey? Nabi tak dah buat. Ada satu cerita, ada rombongan daripada Mesir sampai ke Madinah. Nabi layang. Tak dah nak semayang sunat tadi. Okey. Bila Nabi semayang? Nabi buat selepas semayang asar. Hadis sahih. Nak kata di ra'ih pula kumbuk tongka. Faham lagi? Saya nampak tak? Nabi semayang ba'diyah zuhur. Hak tak buat tadi. Lepas semayang fardu asar. Faham? Jangan angguk saja, balik cek lagi. Bulu gumurah, subulu salam, nailul auta. Faham? Cek dulu. Angguk mu bahatai lagi. Nampak tak? Baru kita baru. Tu tak kata. Kalau tak mau cek pun tak apa. Pasal ni dia petikar belaka ni. Kerana apa? Kalau masalah tertidur, masalah terlupa, tak ada masalah. Kita terlupa bayar zakat. Baru ni terlupa. Contoh. Kan wajib atas kita. Ada 3 anak, seorang isteri. Wajib 5 kepala bayar zakat fitrah. Kita terlupa. Dosa ke tak? Tak. Dan bila kita dah terlupa, tak ingat sampai mati. Tak berdosa. Akhirat, kata ulama, tidak disoal. Allah dah tanya, kenapa pada tahun 2026 tak bayar zakat fitrah? Tak tanya. Kerana hadis kata 3 perkara Allah tak tanya umat aku. Terlupa, tersalah dan dipaksa. Mana maksud tak tanya tu tidak dibicarakan. Faham lagi? Jadi bila kita wajib semayang? Kalau teringat. Bagi orang lupa. Kalau orang tidur, wajib tak semayang? Tak wajib. Orang tidur tak wajib semayang. Dia tak wajib. Bila wajib? Bangun. Nabi kata, man nama an salatin fal yusalliha idza staiqadha. Barang siapa yang tertidur meninggalkan solat, wajiblah dia solat bila dia bangun. Bangun baru wajib solat. Hadis yang lain, wa man nasiya an salatin fal yusalliha idza zakaraha. Barang siapa terlupa mengerjakan solat, tidak wajib. Kerana sudah terlupa, tak ada wajib apa-apa. Fal yusalliha idza zakaraha, wajib pula dilakukan bila dia teringat. 3 tahun dia tak teringat, tak wajib dia qada. Lepas 3 tahun baru tengok, wajib qada lah. Okey, ada ingatan dah. Faham? Bila macam awak dah ingat, tu lain. Tu awak dah ingat. Faham? Sibuk meeting, sibuk apa? Dah ingat, dah mayar, balik awal. Tempat-tempat yang diharamkan solat padanya, wallahu a'lam. Sebelum kita sambung setengah jam lagi untuk soal jawab agama, saya mewakili surah Hajjah wa Isah Seberang Baru Kuala Terengganu melancarkan kutipan khusus dengan sumbangan derma untuk tabung pengurusan surau dan tabung pembangunan surau Wan Esah. Bangun petugas sekarang juga untuk memungut sumbangan menggunakan beg hitam macam yang saya contohkan di hadapan ini. Perlahan-lahan daripada hari hadirat akan dapat semuanya memberikan sumbangan. Jangan salah pakoh lah. Naik di bulan harian pula banyak diisi. Siapa yang nak beri sumbangan kepada surau melalui online menggunakan CIMB Bank akaun nombor 8604731093,
Siapa yang nak tolong bayar bil elektrik surat, akaun TMB 2207-5533-0400. Kita mula menjawab soalan seminit dari sekarang. Orang Kedah dah hari buat penuh Kedah. Orang mana? Orang Kedah. Patah serat. Oh, ada mari. Ada mari bawa kereta. Orang Makmin. Luar. Boleh masuk. Luar ya. Orang Kedah. Kedah kali. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan kepada surau, kita tengok soalan-soalan yang diajukan. Soalan yang pertama, dengar baik-baik, faham soalan, faham jawapan. Ada gift ni. Saya bagi duit pada anak saya untuk ambil bahagian dalam ibadat kurban. Anak niat untuk dirinya. Bagaimanakah sah atau tidak ibadat kurban tersebut? Baik. Ayah belanja anak RM700 untuk masuk kurban. Faham? Jadi diberi duit 700 pada anak. Anak pun berniat masuk kurban. Sah. Nampak? Hukum sah. Okey? Sebab tu dalam masalah ini kita faham. Yang beri duit itu dia yang berkorbankah atau dihadiahkan duit itu kepada orang lain suruh berkorban. Dia ada dua situ. Yang pertama, kita yang berkorban. Kita hanya serah 700 itu pada wakil untuk menguruskan. Maka kita yang berniat. Korban itu daripada kita. Tapi boleh juga kita tak mau niat korban. Kita nak belanja anak kita. Faham lagi? Anak kita yang dewasa dah. Yang kecil tidak sah niat dia. Yang sudah dewasa. Anak kita kan ada yang dewasa. Contoh yang ada anak bini dah. Tuan-tuan, mak, ayah nak belanja mu masuk ke bank sebagian. Ni RM700 ajar kamu. Anak kita pun jadi milik dia dah 700 tu. Jadi milik dia. Dia masuk korban dia niat sah. Okey? Yang tidak sah ialah perkara yang wajib minta izin. Itu tidak sah. Okey? Contohnya kita. Kawan kita nak korban untuk kita. Atas nama kita. Dia kena minta izin kita. Atau bini kita kerja dengan dia. Kawan kita ni. Kawan kita ni tokel lah. Tokel pemilik syarikat ke bini kita khani di syarikat dia. Faham? Jadi tokel ni, kawan kita ni nak bayar, nak korban bagian bini kita. Tak boleh. Nak bayar zakat fitrah. Tak boleh. Kenapa? Kena izin suami. Sebelah rumah kita ada anak orang. Bukan anak kita.
anak orang. Tapi budak tu baik dengan kita. Kita nak tolong bayar zakat fitrah dia. Tak sah. Melainkan orang yang wajib dia ialah ayah dia. Kita pun minta izin ayah untuk bayar zakat fitrah anak. Ayah dia izin. Bagus besar. Kita juga dengan korban. Okey? Jadi kita beri dah piti kepada orang, beri kepada anak, beri kepada kawan pejabat kita, ambil hadiah kamu, masuk korban. Faham? Hukumnya sah. Saya tinggal dekat masjid 150 meter lebih kurang saja. Dalam masa yang sama, saya kerja sebagai syiak di masjid kampung lain. Apa pandangan saya tinggalkan masjid kampung saya, pergi bertugas di kampung sebelah? Betul lah tu. Dia duduk di kampung A, tapi dia bertugas sebagai syiak di kampung B. Apa hukum dia pergi ke masjid kampung B bertugas? Betul lah tu. Yang tak betul mungkin bahan gaji kat kampung B, mu duduk main masjid kampung A. Tak betul. Dah kata haram tinggal masjid, banyak salah faham. Haram tinggal masjid kena faham betul-betul. Ialah pada hari Jumaat. Kita duduk di kampung kita, bila kita tinggal masjid kampung kita, contoh sini kita tinggal, kita pergi sembahyang di Kuala Berang. Di kampung kita jadi kurang orang, tak cukup 40, berdosa kita yang tinggal tadi. Adapun sekarang mana ada 40? Semua kampung ribu-ribu belaka dah. Kurang-kurang 800-700 orang sembahyang. Tidak akan berlaku kurang pada 40. Betul tak? Jadi tak ada masalah. Soalan seterusnya. Ibu saya B40. Menerima zakat masa saya belajar buat pinjaman. PTPTN. Sekarang saya bekerja tapi gaji saya tak sampai 1,000. Soalan saya, bolehkah saya menggunakan duit zakat mak saya untuk membayar duit PTPTN itu? Cuba jelaskan. Mak dia dapat zakat. Boleh tak dia guna duit mak dia zakat tadi, bayar hutang? Jawabnya boleh. Kalau minta dengan mak mu, pasal bukan duit mu. Mak yang dapat zakat. Mak minta 200 ya nak bayar hutang PTPTN. Mak dia dapat zakat 400 sebulan. Mak dia ambil ya. Boleh ya. Faham lagi? Tanpa kebenaran tak boleh. Kami suami isteri PJJ. Saya kerja di KL. Isteri di Singapura. Zakat saya dalam RM. Isteri saya macam mana? Dalam RM atau Singapura? Mu nak bayar ke bini mu bayar? Bini mu bayar Singapura. Mu bayar RM. Okey? Soalan seterusnya. Apakah hukum wanita membekukan sel telurnya? Contoh untuk menangguh dapat zuriat. Baik. Dia tujuan apa membekukan sel telur? Supaya belum melahirkan anak. Contoh gitu. Tidak melahirkan anak. Maknanya merancang keluarga lah. Gitu. Okey. Merancang keluarga ini hukumnya makruh. Bila makruh? Jika menggunakan peralatan atau cara yang tidak memudaratkan. Kalau yang memudaratkan, haram. Kenapa pula makruh? Kerana Nabi tak suka kita sedikitkan zuriat. Nabi suka ramai zuriat. Lepas tu Nabi kata, inkahul waluda, kahwinlah dengan perempuan yang beranak ramai. Kalau boleh bini kita 2 tahun, 3 kali beranak. Nah, kita kahwin 20 tahun, anak kita 13 orang. Tu molek. Faham? 40 tahun perkahwinan, 28 orang. Nampak? Itu terbaik. Kenapa? Wa ini mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Kerana aku rasa bangga menjadi nabi yang paling ramai umat di akhirat nanti. Oleh kerana itu, semua kerja perbuatan-perbuatan menjarakkan anak makruh. Tapi kalau menjarakkan anak dengan cara yang diharamkan syarak, hukumnya haram. Teknologi yang haram-haramlah. Okey? Antara yang tidak haram ialah IUD. Okey, penggunaan kondom dan seumpamanya tidak haram, makruh saja. Okey? Dan tidak akan dikatakan membekukan telur itu membunuh, tidak. Membunuh yang sepakat ulama ini setelah 4 bulan ditiupkan roh, maka dimatikan juga, dikatakan membunuh. Tanpa khilaf ulama. Okey? Soalan seterusnya. Saya menetap di Terengganu dan mencari rezeki di Terengganu, tapi saya masuk sebahagian di Kelantan, korban. Soalan saya, macam mana agihan daging korban? Cuba terangkan. Terima kasih.
Dia kerja di Terengganu, duduk di Terengganu, korban di Kelantan. Hukumnya sah. Dah bagaimana agihan? Muna buat guna. Kalau nak kata yang boleh ambil, kalau boleh ambil, maka ambillah sedikit, buat balik makan di Terengganu. Kerana ikut sunnah Nabi, Nabi kalau dia sempat, dia ambil sedikit untuk makan diri dia dan untuk anak isteri dia. Tapi kalau tidak sempat kita nak ambil, biar semua dia agihkan di Kelantan. Jangan berlaku pindah daging korban. Tang-tang kita orang Terengganu, masuk korban di Kelantan, habis semula boleh spesial, bubuh dalam bonek, terus balik Terengganu. Tak boleh. Sebagian ulama kata haram memindahkan daging korban, tidak ada sedikit yang mentah untuk orang fakir miskin di tempat darah itu tumpah. Faham lagi? Di mana di Semelih, kita nak alih balik Terengganu boleh. Tapi jangan semua sekali. Biar ada sebahagian untuk orang miskin di sana. Itu cara yang betul. Okey? Seorang makmum sempat dengan imam pada tayat akhir. Bila bangkit, bolehkah makmum baca doa iftitah? Seorang makmum. Tu imam tayat akhir. Okey? Tu imam duduk tayat akhir, Allahu Akbar. Makmum siapa? Allahu Akbar. Masuk semayang. Okey? Makmum pun duduklah. Okey? Duduk tayat akhir. Faham lagi? Walaupun bukan tempat tayat akhir. Faham tak? Kenapa dia pergi duduk kau? Dia mari, tu imam tayat akhir. Dia pun takbir Allahu Akbar. Dia duduk tayat akhir. Okey? Tu imam kan tayat akhir. Dah kita buat benda. Kenapa kita duduk tayat akhir? Kita belum tayat akhir. Tu persoalan dia. Kerana Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Bila imam duduk, duduk lah. Tak usah kira rakaat pun tu. Faham? Okey? Duduk lah. Follow dia. Bila imam salam, kita naik. Jangan salam juga. Tu makmum mabuk namanya. Faham lagi? Bukan masbuk dah, mabuk tadi. Faham? Bila imam salam, apa kita nak buat? Kita bangun kerana kita belum dapat rakaat. Kita sembahyang zuhur. Kena bangun. Okey, kita bangun berapa rakaat? Tak, rakaat ke berapa? Rakaat ke 1. Pertama lah. Soalan ni, boleh tak baca doa iftitah? Jawabnya doa iftitah di mana kita baca? Rakaat pertama. Dah mu sekarang rakaat apa? Sunat baca doa iftitah. Terjawab. Okey? Yang tak sunat baca doa iftitah, kamu bukan rakaat pertama. Kamu mari, imam sudah rakaat. Kamu pun takbir dan rakaat. Tak sempat lagi berdiri. Dapat rakaat. Dapat dah rakaat. Dapat. Nanti imam dah salam, kita naik rakaat berapa? Kedua. Tak ada tahiyat, tak ada doa iftitah. Kerana bukan tempatnya lagi. Soalan seterusnya. Apakah hukum main teruk? Main teruk ni khilaf ulama. Ada pendapat mengatakan haram, ada pendapat mengatakan makruh. Kenapa haram? Kerana dia kata permainan itu peralatan perjudian, alat-alat syaitan. Kenapa yang dikatakan makruh? Kerana tidak ada pertaruhan, tidak ada perjudian. Cuma perbuatan itu dibenci syarak. Imam Syaukani sebut pandangan-pandangan ulama dalam kitab Nailul Autar tentang bermain dadu tanpa bertaruh. Sebagian ulama mengatakan walaupun tak bertaruh, dadu ke daun teruk ke alat perjudian haram. Kerana alat tu alat dibuat untuk berjudi. Daun teruk tu dikilangkan, dicetak, dikilang untuk berjudi dah, untuk kasino, untuk orang derhaka kepada Allah. Cuma kita tak bertaruh. Faham? Kata mereka, kalau alat-alat sukan yang bukan untuk berjudi, barulah haram dengan sebab bertaruh. Kalau tidak bertaruh, tidak haram. Contoh, badminton. Badminton bukan dibuat untuk berjudi. Lalu dia pemain badminton, tidak bertaruh, tidak haram. Bertaruh, baru haram. Ada pun alat-alat perjudian, walaupun tak bertaruh, haram dah. Dikira begitu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, buat syarat. Kalau ada pertaruhan, haram. Tak ada pertaruhan, makruh. Tak comel. Jadi kalau boleh tak usah main dah teruk. Pasal dia alat untuk orang derhaka kepada Allah. Banyak lagi kita kedai-kedai makcik-makcik dah kampung, ada dah jual dah teruk. Ayah haji 4 kali pergi Mekah, 2 kali dengan kapal terbang, sekali dengan kapal laut, sekali dengan jet ski. Faham? 4 kali pergi Mekah. Faham? Molek-molek ada jual daun teruk. Ada tak kedai-kedai lah kampung? Betul tak?
Tak comel lagu tu. Jual lah buku-buku. Nah, baru betul. Balik pakar. Kita bakar sama dia. Jika pakai baju yang jarang tapi ada inner di dalamnya, ketat dan tidak jarang, kemudian post gambar di media sosial, boleh ke? Dalam gambar tu langsung tak nampak warna kulit dan bentuk badan. Baju tu, walaupun baju tu jarang, dalam dress itu saya ada pakai inner. Baik. Ni orang puang ni, jarang lelaki pakai ada inner pula dalam. Mereka pun lang, tak tahulah. Okey, orang puang dia pakai baju jaring. Yang macam jaring tu kan. Macam buah anak. Kan berubah-berubah macam tali tu. Tapi dalam ada baju. Okey, hukumnya tidak haram. Syaratnya baju dalam itu tidak nipis, tidak ketat dan menampakkan bentuk badan. Kalau baju inner dia tu ketat, berbekas, sama padan, sama ketat dengan badan, dia pun pakai baju pukat macam jaring belah luar, tetap haram. Okey? Sebab tu kata kalau aurat itu terjaga, belum haram lagi sekadar. Mungkin haram dengan sebab lain, dengan sebab pakaian tu maknanya menyombongkan diri atau pakaian yang menyebabkan jadi aib orang melihat, itu jadi haram juga. Nasi minyak hari ni orang. Jangan balik lagi nasi minyak. Malam ni nasi minyak. Pasal kita pakai ni, kita pakai ketat-ketat belah dalam, luar kita pakai kain, tidak haram lah. Faham lagi? Tak haram. Walaupun pakai dalam tu pakai seluar apa benda panggil legging. Gopang dia pakai legging, luar jubah, tak haram. Nampak? Yang haramnya dia pakai baju lengan pendek. Lepas tu dia pakai hand sock lengan ketat tu baru haram kerana nampak bentuk badan. Ada pun dia pakai baju kurung labuh gini, dalam pakai ketat sebagai cover, backup. Itu tidak haram. Contoh dia pergi kedai nak ambil susu jatuh gini, masih ada inner, dimaafkan pada syarak. Faham? Ni terang-terang sisi lengan, lepas tu pakai inner. Itu haram yang ketat. Okey? Tapi kalau baju luar dia berlubang-lubang, dalam masih baju yang longgar, tidak nampak bentuk badan dan warna kulit, masih belum haram. Soalan seterusnya. Arwah ayah ada jual tanah kepada seorang lama dah, tapi nama masih ayah milik pun tidak tahu tinggal di mana tuang yang beli atau masih hidup ke sudah mati. Apa perlu saya buat? Sudah semak pejabat tanah, urusan tengah masih tidak selesai tanah tersebut. Baik. Orang yang beli tak tahu duduk di mana. Dia gini, bila kita tak tahu duduk di mana, dia kena jadi wakaf, tawakuh dulu, kena terhenti dulu. Kalau kita serah kepada lawyer lebih mudah. Lawyer akan uruskan, peguam akan uruskan. Nak cari orang, kita cari guna-guna sangat. Tak, biar lawyer itu akan buat satu surat, banyak itu. Itu persa, ayah sudah jual, anak-anak pun tahu sudah jual, tapi belum tukar nama. Dalam hukum undang-undang dunia, pemilik nama dalam geran. Undang-undang Allah yang sudah membeli. Kena jaga baik. Takut pada Allah, serah tanah tu korang. Walaupun nama ayah kita. Kerana kita dah dapat maklumat, memang dah bayar dah. Kena serah orang. Itu banyak berlaku dalam masyarakat, dia tak serah. Anak-anak pakai ambil dan jual. Makan haram. Yang kedua, amanah. Ini banyak berlaku. Okey. Ayah amanahkan kepada seorang adik. Abang lah contoh hak sulung. Okey. Tanah tu. Adik-adik kecil lagi. Semua sekolah rendah apa. Abang seorang je umur 24 tahun masa tu. Ayah pun letak nama dia pada geran tanah. Contoh. Atau nama pemilik harta. Bukan dapat ke dia. Amanah saja. Penjaga amanah. Bang. Dia pergi mahkamah. Dia pergi jual. Tukar nama jadi hak dia. Boleh berlaku. Adik-adik lain tak boleh kuda. Adik lain pergi minta, dia buat balah, buat apa. Itu berlaku. Tak? Dia blok nombor apa semua. Ada adik-adik dia, makan haram. Nampak? Nak pakai tu punya WhatsApp? S70.
Konti gila. Faham lagi? Nak ke dunia sangat, betul tak? Nak dunia ambil lah. Lamborghini, Ferrari. Kau ambil, tak ada masalah. Janji halal. Jangan ambil harta adik-adik kita. Betul tak? Jangan. Mu nak jolly, nak smart, nak apa. Nak pakai Ferrari ke, nak pakai apa benda Mercedes ke apa. Kau andamu halal. Betul tak? Motosikal RM500. Beli tak bayar. Haram. Sampai kiamat. Padahal tu buruk beli dengan abang tak bayar, lari. Abang minta duit buat bala. Makan haram tu. Harta kan? Betul tak? Nak joli tak apa. Halal. Nah. Ni tak ada piti nak belagak. Orang lain. Guana saya nak nasihat kawan saya yang tidak solat. Kalau saya suruh solat, macam-macam dia suruh. Kadang-kadang sampai ditipu saya. Dia kata solat dah. Tak apa lah, memang tugas dia. Tugasmu cakap benar, tugas kawanmu menipu. Dia kata, nampak? Tugas polis benda, takak pencuri. Tugas pencuri, kau takak boleh. Mencuri barang. Tugas dia mencuri. Jadi jangan berhenti nasihat. Kalau mu berhenti nasihat, barangkali tak ada orang nasihat dia sampai bila-bila. Faham? Kawanmu jahat, jangan tinggalkan. Bukan maksud tinggal tu jangan besar kita duduk saing sama, bukan maksudnya jangan kita blacklistkan dia tu. Kerana mungkin kita seorang je sahabat dia yang nasihat dia suruh solat. Kita tak mau layan dah, mungkin tak ada orang suruh solat, sampai ke bila-bila dia tak solat. Dia ni mudah guna WhatsApp je. Ambil orang duk mengajar banyak kan, tazkirah tentang solat, Ustaz Abdul Somad lah, Ustaz tu lah, Abdullah Khairi dan sebagainya. Share kat dia. Kita nak cakap tak pandai atau ke dia. Betul tak? Mudah. Pagi-pagi atau dah. Jom solat, tak solat masuk neraka. Kata gitu. Betul tak? Biar dia berasa hati pun. Apa beza masbuk dan muafiq? Masbuk man subiqa minal imam, makmum yang tertinggal daripada imam. Muafiq man wafaqa ma'al imam, makmum yang sepakat dengan imam. Imam takbir, dia pun takbir. Itu muafiq. Nabi kata iza kabbaral imamu fakabbiru. Apabila imam telah takbir, kamu pun takbirlah bersamanya. Imam dulu Allahu akbar. Fakabbiru. Pa tu, maka selepas itu. Pa tu. Fakabbiru ada pa tak? Pa tu maknanya maka selepas imam takbir, kamu pula mula bertakbir beramai-ramai. Muwafiq. Okey. Masbuk apa? Masbuk yang lambat. Tu imam. Kul huwallahu ahad. Baru sampai. Allahu akbar. Tu imam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah nak baca Fatihah. Masbuk. Orang yang sudah tertinggal. Jadi orang yang muafiq, kalau imam rakaat belum habis Fatihah, habiskan Fatihah. Jangan rakaat. Orang yang masbuk, bila imam rakaat, tinggalkan Fatihah. Walaupun baru sikit, walaupun baru separuh, tinggalkan. Kalau kamu sempat rakaat bersama imam, dapat rakaat. Man adrakal imam fil rakaat, faqad adraka rakaatan. Barang siapa sempat rakaat bersama imam, dia dapat satu rakaat. Soalan seterusnya. Saya niat ada duit nak angkekah kambing. Sampai masa saya ubah niat kepada biri-biri. Apakah hukum ubah niat? Dia mula-mula kambing, goat. Lalati. Tahun ni nak masuk Quran belum lagi. Contoh, 3 bulan lagi nak masuk Zulhijjah, dia niat dalam hati. Okey? Tahun ni aku niat nak masuk seekor kambing. Faham? Dalam hati. Niat. Bukan lapar. Saya berniat. Niat kat mana? Mahallun niyati fil qalbi. Tempat niat dalam hati. Okey, dia kata dalam hati dia. Okey, 3 bulan lagi aku nak masuk korban seekor kambing. Okey? Guk kambing. Sampai masa korban, dia tak ambil kambing, dia pergi beli biri-biri Shaun the Sheep. Faham lagi? Apa hukumnya? Hukumnya harus. Faham lagi? Hukumnya harus. Okey?
Yang jadi masalah ialah benda yang banyak jadi sedikit. Contoh, masa dia bernazar sebut dengan seekor lembu. Sampai masa nak sembelih, dia buat sebahagian. Itu masalah. Kan? Ya Allah, aku menazar kepadamu, kalau aku baik sakit, aku sekorban seekor lembu. Wajib dah dia korban seekor lembu. Sampai hari korban, dia masuk sebahagian. Tidak sah. Berdosa dia. Itu baru masalah. Okey? Kerana dia sudah nazar, sudah lapas. Nah, yang jadi khilaf ulama ni ialah benda yang sedikit menjadi banyak. Sebagian ulama membolehkan. Contoh, dia menazar seekor kambing. Time dia nak tunai, seekor unta. Dagingnya lebih banyak. Ada ulama membolehkan. Okey? Macam kita sebenarnya itu banyak berlaku dalam kehidupan kita. Tengok dulu masa kita menganggur, tak ada kerja. Susah tak? Susah tak? Lepas tu kita boleh kerja, ingat tak? Ingat tak hari tu mula-mula kita boleh kerja? Nah, kan kita buat dalam hati kita. Nah, kalau aku dapat gaji pertama ni aku nak belanja semua adik-beradik aku. Nah, biar habis 1,000. Nak pergi? Tapi bila dapat gaji pertama kita boleh isi lemak aja 3. Itulah penyakit binatang tu. Kenapa? Itulah penyakit. Sebab tu Nabi kata niyatul mu'min khairu min amali. Biasanya niat seorang mukmin itu lebih indah daripada apa yang dilakukan nanti. Tang mula kerja, aku nak jamu sekapung. Tang boleh hiti pasal sayang dah pula. Lagi. Allah berat. Kena go. Poklah kena pergi hiking kali. Naik gunung. Okey? Biar hilang teruk. Mana afdal, kambing atau biri-biri akikah? Kalau afdal, satu ulama mengatakan apa yang Nabi buat, itu yang kita buat afdal. Nabi kibas. Yang gemuk dan ada tanduk. Pendapat sebagian ulama tak kira. Mana yang lebih banyak daging, lebih afdal. Gitu. Sebagian ulama ada. Hak Nabi buat benda. Nabi buat kibas. Kibas afdal. Besar pada kambing. Nah, jadi pandangan sebagian pula ulama tak kira kibas tak kibas. Hak mana lebih besar? Dia lebih afdal. Kerana apa? Kerana lebih ramai orang boleh makan. Nampak? Datu dalam bab ni, bab korban, kalau bab akikah, binatang tu afdal gemuk ke kurus? Lepas tu nak bini cari yang gemuk. Faham lagi? Nak kahwin carilah pengantin perempuan bakal isteri yang gemuk, bukan gemuk oleh jalan, yang cabi, yang gempal. Okey? Kerana apa? Kerana tengok pada hal korban ni. Korban ni kalau kita korban yang kurus makruh. Kurus kering tidak sah. Betul tak? Kurus saja sah tapi makruh. Nampak? Jangan cari bini kurus. Rugi. Sekarang mahal. Mu dah lembu masuk 800 setengah. Dapat 9 kilo. Rugi. Rugi. Kira-kira balik ambil kalkulator, RM70 sekilo. Mahal lagi. Kalau aku beli musim lain 28 riyal je. Gitulah. Dengan bini. Bayar 20,000 habis semua tadi, boleh sikit daging. Faham? Mahal lagi. Kat bunggong sikit, kat labu betis sikit. Rugi lah. Biar boleh banyak. Mana pegang kat tu isi, kat tu isi, kat tu isi. Jadi isi belaka. Tak jumpa jari keting. Nah. Soalan seterusnya. Lepas makan ni siapa nak selfie dengan bolang boleh lah. Pasal dia orang berkat dia. Orang soho juga. Aku lama dah sakit hati ke dia. Apakah kau ambil barang yang naik kat tepi pantai seperti tong, pukat untuk kegunaan sendiri atau untuk dijual? Baik.
Barang yang hanyut di tepi laut boleh ambil atau tidak? Barang yang berharga pada ghalibnya dan barang sampah. Kita boleh kenal. Sampah dengan barang yang berharga sama tak? Tak sama. Barang yang berharga ulama qiyas dengan luqtah. Barang jatuh. Bila barang jatuh, Nabi kata, "Arifu haula," hendaklah kamu iklankan penemuan itu 1 tahun. Zaman dulu selepas solat Jumaat diumumkan setiap minggu sampai setahun. Zaman sekarang medsos, media sosial. Betul tak? Kan senang. Nah, kita jumpa apa benda ni pukat hanyut, okey? Nak contoh pukat pari ke, pukat kaya ke? Ramai pukat kaya dah hanyut. Tahu tak pukat kaya benda? Makan tak ikan kembung? Kaji nak beli ikan kembung? Ikan selar? Kaji tak masa kita beli ikan selar tu, atas kepala dia bekas tali? Ada tak? Kalau ada bekas tali tu, pukat kaya. Tahu apa pun tahu benda tu. Faham lagi? Tu pukat kaya tu. Kalau tak ada bekas tali tekak ni, bukan pukat kaya. Pukat lain. Pukat kaya ni dia akan masuk betul-betul saiz ikan kembung. Lekat di tekak. Dia ada bekas tali situ. Faham lagi? Ikan krisi, ikan selar, ikan selayang tak lekat. Ya lu. Jadi kita khabar dalam media sosial, siapa yang ada nampak kehilangan pukat yang terdampar di pantai Kuala Ibad, sila berjumpa dengan saya. Jangan tunjuk gambar. Nabi larang. Kalau jumpa duit, jangan tunjuk contoh bekas dan sebagainya. Takut orang yang bukan tuan mengaku. Sampai tuan dia kat lagi, dia berhubung dengan kita tanya pula, tali hijau, tali kuning. Biru tak boleh. Tali hijau ke tali kuning? Faham lagi? Mu politik sama lah kan. Contoh. Faham lagi? Dia bukan apa? Tali merah? Bukan. Minta maaf, bukan. Okey? Dan pukat kaya tu pula ada yang 700 meter. Ada 500 meter, setengah kilo. Ada yang 300 meter. Tanya dia pula. Lah, pukat kita 700 meter. Pukat dia kata 300. Bukan, minta maaf. Lepas tu tanya umbar pula contoh. Umbar tak ada umbar? Pelapung. Dia belah Nusa. Dia bulat gitu. Lepas tu dia ada dera. Okey? Ni ujung belah kanan, ujung belah kiri. Itu panggil umbar. Okey? Tanya pula. Umbar gua mana? Umbar buluh ke, kayu ke, plastik ke? Umbar kayu. Salah, maaf. Faham lagi? Lepas tu, banyaklah ni tak betul. Dia jumpa orang hilang jam, Tok Imam pergi umum. Siapa ada hilang jam? Seekor, warna kuning, jam laki-laki. Tak boleh kata gitu. Faham lagi? Yang khabar hilang jam saja. Lagi dia mari jam dia. Citizen, salah. Mari pula sangai, seekor, salah. Mari sangai lagi pula, audience, salah. Hablok. Contoh, tak? Apa betul? Nabi kata, jangan kita tunjuk uncang. Nabi larang. Takut orang mengaku. Kan? Dulu kalau duit jatuh, dia buat dalam wallet. Dulu kita wallet berlipat masuk poket. Wallet orang dulu uncang pakai tali gitu. Uncang tu Nabi kata jangan tunjuk. Tanya dia tali koko, tali kuning ke, tali putih ke apa. Jadi kita lah ni bukan kata hak naik tepi patah, sengaleng beli. Hak kesang logam. Beli kat Shopee 400 ya. Petang hari Sabtu ramai kan betul-betul buruk. Okey. Esok kan tak ada lari malam tu pukul 11 malam dia gini boleh cuci mak. Haram. Faham lagi? Harta orang jatuh. Ramai orang cari makan gitu lah ni. Kenapa dia tengok dalam YouTube Mak Saleh buat? Mak Saleh ni tak ada hukum. Faham lagi? Lepas pada setahun, tuan dia tak mari tuntut. Pelapung ke, tong ke, ikan ke, tak tuntut. Boleh kita pakai. Okey? Soalan seterusnya. Dua lagi. Walau wakil makan nasi lagi. Tok Imam baca surah panjang waktu solat subuh berjemaah sebab ada di kalangan kita nak pergi kerja pejabat pula. Okey. Pertama sekali kita kena baca ikut sunnah. Itu saja, jangan lebih.
Lebih panjang tidak haram, tapi menyusahkan orang. Okey, sekadar mana? Sekadar surah Juz Amma. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim sampai habis. Insya-Allah. Itu lebih kurang bacaan Nabi pada subuh. Zuhur panjang pendek sedikit, asar lebih pendek. Garik paling pendek. Faham lagi? Jadi kita baca anggar-anggarlah lebih kurang sehelai 2 muka surat atau 3 muka surat untuk satu rakaat. Jadi memakan masa lebih kurang 12 minit atau 13 minit. Tak boleh orang nak komplain dah. Ni panjang sangat. Faham lagi? Panjang sangat. Bukan kata nak kerja, orang tak ada kerja pun jadi masalah. Tahu tak? Sebab tu Nabi kata, Iza salat ahdukum ala nasi falyukhaffif. Bila kamu menjadi imam kepada orang ramai, ringankanlah. Apa makna ringankanlah? Kata ulama, ialah jangan terlalu panjang. Dan kalau surah itu pendek, jangan terlalu cepat. Itu maksud. Jadi orang yang di belakang tidak ada masalah. Ni orang tengok muka kita jadi imam. Oh, datang ni. Masalah. Orang pun masalah dah. Rasa kita suka buat panjang-panjang. Tak? Ini bahan surah Yasin, Maya Isa. Faham lagi? Dah kawan tu 40 tahun isyak dadah. Drug addict. Dia sudah bertaubat petang tadi. Malam tu pergi sembahyang jemaah. Dia baca Yasin, Maya Isa. Ngisak semula dia. Faham lagi? Soalan terakhir nak agak. Buat tahlil Buat tahlil 7 hari. 40 hari, 100 hari. Benda tu. Hari ini sampah. Saya terbaca di sosial media, buat tahlil 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampah. Sebab susahkan diri sendiri. Dan Nabi pun tak buat. Apakah hukumnya? Bila berlaku kematian, dia sama dengan kehidupan. Okey, bila lahir seorang anak, dipanggil bila hidup seorang manusia. Itu lahir. Dia ada hukum. Ada yang wajib, ada yang harus, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram kita lakukan. Betul tak? Kalau lahir seorang anak. Begitu juga bila berlakunya kematian. Bila mati seorang, maka ada benda yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunat, ada yang harus. Lepas tu kita kena mengaji, kena belajar. Faham? Kita nak tahu benda tu je. Kehidupan kita ni takkan lari daripada 5 hukum syarak taklifi. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. 5 ni. Maka bila berlaku kematian, kita dah belajar apa yang wajib. 4 perkara. Mandi, kapang, sembahyang, tanam. 4 perkara. Tahlil masuk tak? Sebab tu ulama semua jawab. Tengok. Fatwa, Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar. Hukum tahlil tidak wajib. Dr. Noh Sulaiman, Mufti Jordan, tidak wajib tahlil. Dia tak masuk perkara wajib. Faham lagi? Syekh Hasanai Muhammad Makhluk, Mufti Mesir dulu, tahun 55, tidak wajib. Tahun 59, Syekh Syed Haddad Alawi, Mufti Johor, tahun 1959, tidak wajib. Kitab beberapa mutiara yang indah, fatwa-fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tidak wajib. Dalam Bahrul Syarah, Bahrul Mazi, Syarah Turmizi, Syekh Idris Al-Marbawi. Nampak? Orang Perak tak? Tidak wajib. Okey, sesal lagi. Jadi tahlil tu wajib ke tak? Tidak. Tidak wajib. Bubuh tu dulu. Tidak wajib. Okey. Apa lagi yang tidak wajib? Kita yang tanam, okey, kita ambil tanam lah. Bila dah tanam, tanam tu wajib tak? Wajib. Lepas tanam, apa lagi wajib? Tak wajib. Talqin, tidak wajib. Doa, tidak wajib. Istighfar, tidak wajib lah ke dah. Nampak lagi? Tanam je. Tanam, balik. Itu je wajib. Kalau hak wajib, okey, kalau kita tak balik lagi, kita istighfar.
Apa hukumnya? Sunat. Faham lagi? Sunat. Sebab apa sunat? Dan Nabi suruh. Nabi kata lepas mutanam, istaghfiru di akhikum. Jangan balik. Baca mohon ampun untuk mayat ini. Nampak? Jadi pendek cerita, tahlil lepas kematian bukan perkara yang wajib. Okey, lepas mati kita ambil duit RM100, kita sedekah kat masjid, niat pahala ke ayah kita. Wajib ke? Harus. Harus, betul. Lepas mak kita mati, seminggu lepas, minggu ni kita ambil nasi segantang, kita bagi makan kat orang surau, wang esok. Wajib ke harus? Itulah tahlil. Pokoknya harus. Itu semua tu ikhtiar orang yang hidup saja. Untuk orang yang telah mati. Okey? Wajib tak kita pergi, dia mati, kita pergi ziarah kubur dia? Wajib ke tak? Pak kita tanam dah petang tadi, wajib tak kita ziarah kubur ayah? Tak. Faham? Jadi, bila berlaku kematian, melakukanlah apa saja yang boleh membantu mereka. Apa dia yang boleh bantu mereka? Doa. Okey, kita pun panggil lah orang masjid, mari berdoa untuk ayah kita yang meninggal petang tadi. Harus. Dan mana yang tak betul? Yang tak betul kita menganggap kalau berlaku kematian wajib kena buat majlis tahlil. Itu salah. Faham? Adapun kita nak tahlil, kita tak nak tahlil, boleh. Kita nak berdoa, tambah berdoa, boleh. Kita nak baca Quran, hadiah ke dia, tak nak baca Quran, boleh. Buatlah apa saja. Saya tak tahlil, saya sedekah, harus. Saya tidak sedekah, saya baca Quran untuk ayah, harus. Saya tidak baca Quran, saya pergi ke atas tika, beri ke masjid, harus. Saya nak atas tika, saya nak wakaf tanah untuk ayah, harus belaka. Lepas tu bila Nabi orang perempuan, mak dia mati, dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, inna ummi qad matat, sungguhnya ibuku telah meninggal. Atasaddaqtu anha, bolehkah aku tolong bersedekah daripadanya? Seolah-olah dia ni belum mati lagi, aku yang tolong sedekah. Nabi kata, na'am. Nah, dan bukan mesti buat tahlil itu 100 kali. Datuk orang duk tahlil 100 kali la ilallah, tu dia punya masa. Kita nak tahlil sekali, silakan. Kita tak nak buat tahlil, makan saja, harus. Datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, ayyul amali fi islami khair. Amalan apa terbaik dalam Islam? Nabi kata, tut'imu ta'am, jamu orang makan. Jadi bila berlaku kematian, kita nak sedekah pahala kepada ibu bapa kita panggil orang kampung mari rumah. Okey, pengumumannya kita tak ada tahlil, saya nak jamu saja makan. Nah, untuk hadiahkan pahalanya kepada ibu bapa saya. 1, 2, 3, makan. Makan. Faham lagi? Dalam hati aku hadiahkan pahala aku sedekah jamu makanan ini kepada dua ibu bapa aku. Hukumnya harus belaka. Jangan kata wajib. Wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.